Risi pergi mana? Okay, bulan ni kita bawa staff kita pergi makan dekat steamboat yang viral ni lah kan. Kalau kau datang sini, better kau datang sebelum pukul 11. Kalau kau datang selepas pukul 11, memang kau beratur panjang lah ada. Jadi kita lepaskan staff kita ni awal-awal lah. Masa office hour pukul 11 dah kena terpacak dekat depan kedai ni. Tengoklah kita makan. Ini daging tau. Daging lembu ada, daging kambing ada, ayam ada. Lepas tu steamboat lah. Dia macam steamboat dan grill jugalah. By the way, satu kepala kat sini tak silap aku dalam RM60 kot. Dia tengok waktu kau makan tu pukul apa. Tapi kita orang dah makan kat sini dah banyak kali dah. Boleh dikatakan every time lah. Jadi kalau enjoy cakap apa? Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.